Perlu ke spray chain loop lepas redah hujan? Ini bagus lah soalan kau ni. Dia sebenarnya aku lagi galakkan sebab apa? Bila kau lepas hujan, kau kena faham air bercampur dengan pasir, bercampur dengan debu, lama-lama akan menghakis minyak-minyak. Lagi senang menghakis minyak-minyak yang ada dekat rantai korang. So rantai cepat kering. Itu satu. Yang kedua, bila rantai dah kering, so bercampur air, bercampur oksigen, bercampur debu apa semua, kawan rantai kau kasar dan mudah berkarat. Sebab tu memang perlu digalakkan spray chain loop lepas hujan. Tapi yang penting jangan spray time ada air. Nanti chain loop korang tak melekat, minyak tak melekat. Kena lepas rantai dah kering. Tapi penat kan? Takkan lepas dah hujan je nak kena spray. Lepas hujan nak kena spray. Siapa suruh kau pakai chain loop yang biasa? Tak ada kualiti. Kalau kau pakai spray chain loop yang biasa, memang macam tu. Rantai cepat kering, terutama lepas redah hujan. Sebab tu kita ambil chain loop yang jenis heavy duty punya. Kau redah hujan macam mana sekalipun, so dia lambat kering dan lambat hilang. So minyak tu maintain melekat dekat rantai korang. Sebab tu heavy duty. Chain loop metanol kita panggil chain loop yang jenis heavy duty. So nak memudahkan kerja korang. Kalau aku pun penat jawapan dia kan. So untuk korang, thank you mana yang support chain loop metanol kita. So tahu jawapan dah kan. Untuk korang yang nak try chain loop metanol, boleh, tak ada masalah. Kita pun baru restock lagi. Cepat sangat habis.